أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Ulang lagi sekali. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ulang lagi sekali. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Ulang lagi sekali. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Ulang lagi sekali. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء
Okey, ulang lagi sekali. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Okay, ulang lagi sekali. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Ulang lagi sekali. Alif lam mim. Ghulibatir rum. Ulang lagi sekali. Ghulibatir rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Okay, ulang lagi sekali. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Ulang lagi sekali. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Okay, ulang lagi sekali. Binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. Hari ini kita baca satu muka daripada surah Al-Ankabut dan permulaan surah Ar-Rum. Okey. InsyaAllah jom kita tengok sedikit penghujung surah Al-Ankabut. Okey.
Okey, dalam surah Al-Ankabut, sebelum ini kita Allah menceritakan kita tentang umat-umat yang terdahulu, bagaimana sikap-sikap umat yang terdahulu. Allah sebutkan tentang siapa dalam surah Al-Ankabut. Antaranya Allah sebut tentang bagaimana kaum Nabi, antaranya Nabi Musa, kaum Nabi Musa yang mana mengingkari dakwah Nabi Musa itu sendiri. Siapa antaranya? Iaitu Firaun. Kemudian Allah sebut tentang Qarun, kemudian Allah sebut tentang Haman. Itu ada dalam zaman di zaman Nabi Musa. Kemudian Allah sebut pula umat yang mengingkari Nabi mereka, antaranya lagi Nabi Lut, iaitu kaum Sodom, yang mana Nabi Lut mengajak mereka kembali kepada fitrah, tetapi mereka itu terbalik pada fitrah manusia kerana mereka tu suka sesama sejenis, iaitu lelaki suka pada lelaki. Jadi maka Allah binasakan mereka. Kemudian Allah sebut pula kisah tentang kaum Nabi Ibrahim. Antaranya kaum Nabi Ibrahim yang menolak dakwah Nabi Ibrahim supaya mereka ni tinggalkan berhala-berhala, sembahan-sembahan berhala. Mereka siap membakar pula Nabi Ibrahim, kerana mereka tak mahu menerima dakwah Nabi Ibrahim. Antaranya lagi Allah sebut tentang kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ma'ad. Kaum Ma'ad yang kita tahu mereka ni kuat tubuh badan, sasa, bina bangunan tinggi-tinggi, tapi dalam masa yang sama mereka ni sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menolak dakwah Nabi Hud. Kemudian kaum Thamud yang diutuskan Nabi Saleh. Nabi Saleh juga berdakwah kepada mereka kembali kepada Allah, tapi mereka juga menolak. Masing-masing mereka ini Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berikan kebinasaan, Allah berikan mereka ni, umat-umat yang sombong ini, kehancuran kehidupan di dunia, dan pastinya mendapat azab pula di akhirat. Maka bila kita baca Al-Quran ini, rasa beruntungnya kita ni masih diberikan kehidupan di dunia, bernafas. Bermakna kita masih diberi peluang untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Okey, jadi bertepatan dengan surah yang kita baca hari ini itu Al-Ankabut. Apa maksud Al-Ankabut? Iaitu labah-labah. Bukannya lebah, bukan lebah, labah-labah. Okey, jadi kenapa Allah sebut dalam surah ni Allah temakan dengan Al-Ankabut? Kerana Allah menceritakan keadaan umat-umat yang sebelum ini, mereka mengambil Rabb, ilah selain daripada Allah. Mereka mengambil Tuhan ataupun pelindung selain daripada Allah. Allah sebut umpama labah-labah yang membina rumah. Kerana apa Allah sebut rumah labah-labah? Rumah labah-labah Allah sebut sebagai rumah yang paling lemah. Bila ditiup sedikit saja mudah je hancur. Begitulah ibarat orang-orang yang mengambil selain pada Allah sebagai pelindung, sebagai sembahan. Ibarat seperti mereka ni buat seperti sarang labah-labah lah, iaitu tidak kukuh, tidak kuat, yang mudah saja hancur. Bukan sekadar hancur, tetapi mereka ini menghancuri kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat. Itulah perumpamaan yang Allah buat untuk umat-umat yang terdahulu yang tidak berpegang kepada, tidak mengambil Allah, tidak berpegang kepada tauhid yang benar. Maka mereka itu seperti labah-labah, iaitu rumah, labah-labah yang membina rumah yang lemah. Begitulah. Jadi sebab itulah setiap yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini,
tidak ada yang sia-sia. Maka Allah ciptakan labah-labah pun sebagai satu peringatan kepada kita, perumpamaan pada kita untuk kita ni tadabbur. Lihat kalau kita tengok kan, kalau ada habuk-habuk ke sawang-sawang kan dekat rumah ke apa kan, kita tengok, saksikan, tadabbur sawang tu sendiri, bagaimana labah-labah tu ada kat situ. Lemah je rumah dia. Bila kita tengok ada sawang, kita nak buang kan, senang je nak buang labah-labah tu kan, sarang labah-labah tu. Tidaklah susah seperti kita nak ketuk dinding batu, dinding kayu, nak robohkan rumah labah-labah, senang je. Begitulah ibaratnya bagi orang yang tidak berpegang, tidak memegang Allah sebagai Rabb. Semudah itu, selemah itu mereka mengambil pegangan. Itulah yang Allah ceritakan. Jadi setelah kita dihidangkan, Allah ceritakan tentang umat-umat terdahulu, maka di penghujung surah Al-Ankabut ni Allah pun sebut berkenaan dengan, Allah mengingatkan kita semualah berkenaan dengan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kebaikan-kebaikan Al-Quran kan. Jadi ada dalam kalangan orang-orang yang terdahulu, kiranya zaman Rasulullah SAW, ada yang berpegang kepada Al-Quran dan ada juga yang menolak. Jadi sebahagian daripada, Allah sebut sebahagian daripada ahli kitab. Ahli kitab tu yang bermakna yang pernah memegang Taurat dan juga Injil. Kerana Taurat dan Injil ni diturunkan kepada Bani Israel. Jadi mereka-mereka yang pernah memegang kitab, ahli kitab ni, mereka tahu kebenaran akhir zaman, iaitu kebenaran lahirnya, akan datangnya Nabi Muhammad SAW, akan datangnya kitab yang lain, kitab yang syariat yang di akhir zaman, iaitu Al-Quran. Maka ada sebahagian mereka daripada ahli kitab, setelah mereka memegang Taurat dan juga Injil, mereka beralih kepada Al-Quran. Kan ada sebahagian mereka yang sombong, yang angkuh, yang tamak. Mereka dengki, mereka tak nak memegang Al-Quran kerana Al-Quran ini kata mereka bukan dalam kalangan mereka lah. Kerana mereka ni kan Allah dah beri kemuliaan dari sudut generasi demi generasi para nabi dalam kalangan Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW, nabi kita ni nabi dalam bangsa Arab. Jadinya Al-Quran pun dalam bahasa Arab. Jadi nak sebut mereka dengki pun, ketika Nabi-Nabi diutuskan dalam kalangan mereka sendiri pun, mereka ingkari juga. Mereka ingkari juga kan, walaupun daripada bangsa mereka sendiri. Malahnya mereka membunuh Nabi mereka. Mereka ingkari, mereka nak mengapa-apakan Nabi mereka. Itulah sebenarnya sikap orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bagilah kelebihan yang macam mana pun, Nabi daripada bangsa sendiri pun, ketika mana mereka menolak, tetap tidak menerima al-haq itu sendiri. Jadi dekat sinilah Allah ceritakan tentang Al-Quran kan. Okay. Kemudian mereka dalam surah Al-Ankabut yang hujung-hujung ni lah, Allah sebut berkenaan dengan bagaimana sikap hamba-hambanya yang beriman kan. Kemudian Allah perintahkan kita ni kembali kepada Allah, sembahlah Allah kan, dan Allah beritahu kepada kita Allah akan melapangkan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian Allah boleh sempitkan rezeki pada Allah, siapa yang Allah kehendaki. Bermakna itu adalah hak Allah. Kan? Kerana seperti yang pernah kita sebut sebelum ni, Allah berhak menentukan apa yang dia nak tentukan dalam kehidupan hambanya. Jika orang tu diberi kelebihan, dia perlu bersyukur. Jika orang tu diberikan ujian, kesusahan, dia perlu bersabar. Tetapi dekat akhirat nanti, di atas dua-dua ini, sama ada diberi kelebihan ataupun diberikan kekurangan, siapa dua-dua ni yang bersabar untuk menghadapi ujian dunia itu, maka akan mendapat balasan di sisi Allah di akhirat sama sahaja. Orang yang diberikan kelebihan pun dia perlu sabar.
Orang yang diberikan kelebihan, pangkat, harta mewah, semua pun perlu sabar. Sebab apa? Sabar menggunakan harta itu dalam jalan ketaatan kepada Allah. Sabar tidak menindas orang susah. Dan berbagai-bagai sabar lagi lah. Kan? Jadi sebenarnya semua hidup ini yang Allah atur ini adalah ujian. Maka orang-orang yang contohnya berada dalam kesempitan hidup, ketika mana dia beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah, hatinya lapang. Kerana apa dia lapang? Dia tahu bahawasanya Allah tidak zalim. Dia tahu bahawasanya itu adalah suratan yang Allah tentukan pada dirinya. Dan yang berjaya adalah orang yang bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah Allah didik kita sebagai manusia, sebagai hamba. Kan? Jadi banyak yang Allah sebut lagi dekat sini. Tapi di hujung-hujung ayat yang kita baca tadi, Allah sebut apa? Allah sebut tentang kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Hanyalah senda gurau dan permainan. Innad daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri kekal abadi itulah kehidupan yang sebenar, sekiranya kamu tahu. Kehidupan dunia kita ini ibarat apa? Sebagai contoh, seperti kita berada di atas kita berada dalam satu perjalanan. Kita berada dalam satu perjalanan, contoh kita bermusafir. Kita tak duduk rumah kita bermusafir keluar, kemudian kita singgah rumah persinggahan. Di rumah persinggahan tu kita duduk sekejap saja, sekadar tak ada pun kita nak letak perabot dekat rumah persinggahan, dekat hotel ataupun tempat yang kita menginap sekejap tu kan. Kita tak letak pun perabot-perabot, kita tak beli pun kelengkapan yang penuh kan. Maksudnya sekejap sahaja. Dan kita akan balik pada rumah kita kan, destinasi rumah kita kan, tempat kita tinggal. Begitulah ibaratnya kehidupan dunia ini. Hakikatnya hidup dunia ini pun begitu juga, seperti singgahan, rumah singgahan, yang mana kehidupan dunia itu hanyalah ujian untuk kita beramal sebenarnya. Allah nak tengok siapa yang nak beramal, siapa yang nak mengingkari Allah. Jadi kehidupan dunia ni bukannya kehidupan yang bermakna kehidupan dunia ni bukannya tak nak hidup. Kita tak nak lah hidup kat dunia ni, kita nak hidup kat akhirat saja. Contoh kan, tak penting dunia ni. Ada yang berkata begitu. Tetapi hakikatnya, marilah sama-sama kita berasa bertuah, beruntung, masih menghirup masih menghirup udara Allah. Bermakna Allah masih beri kita peluang untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, untuk meraih syurga Allah, meraih pahala Allah. Kerana orang yang dah terdahulu, orang yang telah mendahului kita, telah tamatlah amal mereka, telah tamatlah peluang bagi mereka untuk beramal soleh. Jadi sama-samalah kita bangun-bangun pagi kan, kita bangun pagi, kita dah kita celik mata dapat melihat lagi, bangun-bangun dapat menghirup udara Allah lagi. Bermakna Allah berikan kita peluang yang besar untuk terus menjadi hamba Allah kan, dan berbuat sebanyak mungkin amal kebaikan, kerana Allah nak Allah berikan kita peluang dan Allah nak kita ni berlumba-lumba pada kebaikan. Dan Allah sebut sikit dalam ayat ni, kita tengok ayat 65. Orang-orang apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, keikhlasan kepadanya. Okey, ini adalah situasi apa? Situasi ketika mana berada di atas kapal, contohnya berada dalam ribut ke kan, ataupun kapal hampir-hampir nak tenggelam ke, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan. Sebenarnya doa ni bukannya orang mukmin saja. Doa ni pengharapan untuk berlaku keajaiban, keselamatan di atas kapal, di atas lautan itu oleh semua jiwa manusia, fitrah manusia, sama ada dia Muslim ataupun tidak Muslim. Bermakna setiap manusia itu
berpegang ataupun meyakini bahwasanya ada Rabb yang berkuasa melakukan keajaiban, maka waktu tu mereka berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut contoh ni ketika di atas lautan, dalam kapal kan, falamma najjahum ilal bar, ketika mana Allah memberikan keselamatan pada mereka sampai ke daratan, idzahum rikun, mereka kembali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sikap kalau orang yang angkuh sombong, tidak kembali kepada Allah, yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika susah dia mengharapkan keajaiban, mengharapkan satu pertolongan daripada kuasa yang maha besar, tetapi ketika berada dalam keselamatan dia terus menerus mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut kat sini liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u, biarlah mereka itu dalam kekufuran, biarlah mereka itu dengan keingkaran mereka, waliyatamatta'u, dan biarlah mereka tu bersenang lenang di dunia ini. Fasawfa ya'lamun, satu hari nanti mereka akan tahu juga, akibatnya. Allah sebut dekat sini, Allah bagi contoh ini adalah, tidakkah mereka memperhatikan, ini adalah yang Allah sebut berkenaan dengan umat kaum Quraisy ketika itu. Kaum Quraisy ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Allah sebut, tidakkah mereka perhatikan tanah mereka kan, Mekah, Allah berikan keamanan, jauh daripada masalah-masalah macam samun, kecurian, kan, kerana wayutaqattafun nasu min haulihim, sedangkan negeri-negeri sekitar mereka mendapat ancaman. Bermakna bumi yang penuh barakah ini, tanah Mekah ini, ketika itu diberikan perlindungan, keamanan, tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak berlaku seperti mana negeri-negeri sekitarnya, kan. Jadi situasi pada waktu itulah yang Allah cerita ni, bermakna yang menjaga negeri itu adalah Allah. Allah berikan barakah pada negeri itu. Jadi ini adalah ada dalam surah Quraisy kan, berkaitan dengan negeri yang Allah jaga, negeri tanah Mekah tu sendiri, kan. Jadi Allah tanya, adakah mereka masih lagi mengingkari nikmat yang Allah berikan pada mereka? Allah dah bagi banyak dah nikmat, tapi mereka tak nampak juga, kan. Kemudian Allah sebut apa? Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang mendustakan al-haqqa, setelah datang kepadanya, lamma ja'ah, ketika datang kepadanya, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Jadi Allah sebut, bukankah dalam neraka jahanam terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Allah tanya. Jadi Allah sebut kat sini, siapa yang paling zalim? Orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah sebut di ayat yang terakhir, dan orang-orang yang berjihad mencari keredaan kami akan tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi inilah kesimpulan akhir untuk surah Al-Ankabut. Jadi marilah sama-sama kita ambil pengajaran daripada surah Al-Ankabut. Jangan kita ni buat rumah seperti labah-labah, iaitu bermakna jangan kita memegang akidah yang tidak benar, akidah seperti yang mana akidah yang lemah itu seperti rumah labah-labah yang mudah saja nak dihancurkan. InsyaAllah sedikit sajalah daripada surah Al-Ankabut yang saya cuba untuk ringkaskan. Jom kita baca doa tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang hadir, terima kasih pada yang share, terima kasih pada yang bagi like love, terima kasih juga pada yang setia sampai hujung, dan juga terima kasih pada yang share star dengan kita, Puan Khalijah Maisa, Puan Atiyah Albani, Cik Imah, Puan Wan Faridah, Puan Diana Kamal. Semoga Allah berikan barakah pada kita yang mulakan hari dengan Al-Quran. Okay, insya-Allah bertemu lagi kita pada sesi akan datang. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, jadi bagi yang bertanya, Teluk Intan banjir ke? Saya pun tak pasti. Saya bukan berada di Teluk Intan. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.